Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah pakalan data komprehensif melibatkan rekod pemandu bas di seluruh negara sedang dibangunkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia dalam usaha menangani isu keselamatan dan memastikan hanya individu yang layak bagi mengendalikan pengangkutan awam yang beroperasi. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siong Fook berkata pengkalan data itu akan menggabungkan maklumat penting seperti rekod kesalahan lalu lintas, laporan kesihatan, status latihan dan lesen memandu yang sah. Dengan adanya sistem ini, syarikat pengendali bas boleh menyemak latar belakang pemandu sebelum pengambilan. Ini dapat mengelakkan pemandu bermasalah seperti yang mempunyai rekod kemalangan serius atau masalah disiplin daripada terus diambil bekerja. Menurut beliau, data akan diselaraskan dengan agensi-agensi seperti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP bagi memastikan ia menyeluruh dan terkini. Apa kata mereka? Cadangan membangunkan pakalan data pemandu bas cetus pelbagai reaksi daripada pemandu dan penumpang. Diwujudkan baguslah. Sebab dia akan tapis driver-driver yang ada saman ke, yang tak ada saman ke. Tapi kalau bab-bab kemalangan ni kita nak cakap kalau tapis macam mana pun nak berlaku tetap berlaku. Itu sebab punca kecuaian kan. Kalau saman ni itu biasalah. Tapi kalau kemalangan ni kita tak boleh cakap lah. Kalau dah nak terjadi mesti terjadi. Masalah teknikal ni sekarang ni, kalau kita tengok sekarang ni kebanyakannya semua nak barang-barang murah. Semua nak yang tak original. Jadi dia orang memilih lah mana yang murah, mana yang barang-barang daripada luar negara, yang tak ada kualiti ke apa ke. Itu kita tak pastilah kan. Masing-masing punya kerja lah. Depends pada company tu lah. Depends pada company lah. Saya tak setuju lah juga. Buat apa rekod tu banyak sangat kan. So, masa pakcik tidak bersetuju pemandu bas yang macam tu lah untuk bekerja. Untuk bekerja macam tu lah. Terlampau banyak sangat lah saman kan. Kemalangan tu kita pun tak tahu juga kan. Dia nak jadi macam tu kita pun tak tahu. Rasanya wajar lah sebab nyawa diorang, driver tu bawa nyawa orang lain juga tau, bukan nyawa diorang seorang je. Jadi diorang kena fikir lah apa tu dia punya setiap apa yang diorang buat. Wajar sebab kalau wujudkan dah lama untuk sistem ni memang tak akan berlakulah kemalangan-kemalangan yang tragis kan, yang melibatkan penumpang-penumpang yang ramai. Ya, memang ada. Memang kalau ikutkan diorang terlampau kejar masa kan. Macam so diorang jadi bila kejar masa tu diorang akan jadi laju. Macam tu. Macam kalau nak ambil pekerja tu biar tapis betul-betul buat rekod untuk rekod jenayah ke, diorang ada lalu lintas ke, ada ambil dadah ke, diorang kena tapis betul-betul untuk bahaya untuk penumpang-penumpang yang ramai kan. Kesian ada yang ada kadang-kadang ada anak kecil, macam akak bawa anak-anak ni. So memang bila bas laju kita jadi risaulah dekat situ. So, sistem tu seharusnya. Ya, betul. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada pelan jangka panjang kerajaan untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan awam serta mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap sistem bas ekspres dan bas henti-henti. Laporan Deni Fidaus, Segamat Johor untuk My Berita.